crispy pun ada. Buah-buahan. Ya, kita bersama dengan adik foodie. Dia nak pergi ke Bazar Ramadan Taman Iwana. Ada ni dah, kedai Mak Cik Kia. Dia apa tu? Orang tu kau beli tak je? Kau beli tak nak. Ni kau nak bayar zakat kat sini, boleh zakat fitrah. Oh, tomok. Apa? Kau nasi komok. Cik dah. Nak air ke? Adanya air teh ais madu. So, tapi hari ni macam tak ramai sangat. Macam okey lah, mungkin dah mood dah nak raya kan. So, semua orang dah slow down sikit keluar ke Bazar Ramadan. Ataupun mungkin Bazar Ramadan harga agak kurang best sikit. Menyebabkan orang prefer untuk makan kat rumah. Ini kuih goreng kerang. One more round, tengok kat sini. Kat situ ada orang berjual-jual buah-buahan. Ni ada Whiskas buat show. Ada nasi kenduri. Ni otak-otak. Macam ni suasana dia hari ni, nampak macam tak ramai dah. Ni dah raya ke berapa Raya? Dah puasa Ramadan yang bulan ke berapa hari? Hari ke berapa dah? 17? 17. Oh. Istimewa mi Bandung Muar ada kat sini. Murtabak Padir ni ada kat sini Jom murtabak tak? Okey. Kat sini ada murtabak Firdaus. Ni ada bubur nasi belau. Not bad lah, choice ada banyak. Tapi banyak stall yang kosong. Dulu gerai last 2 years macam ni macam penuh. Ni macam kosong sikit. Okey lah kot. Mungkin tahun ni ramai orang decide untuk berbelanja dan makan kat rumah je. So, trip bazar kita orang dah habis. Ini kita orang punya tangkapan hari ni. Tak banyak pun. Kita ambil ayam apa ni? Ayam rangka dengan tu otak-otak brain. Okey, dah balik. Different languages, satu rasa. From street food stalls to mountain views, every new place feels like good news. Dutch blood, let's ride the wave.